I'm so annoyed. Why Shafi always say Mira, Mira, Mira? I know. Dia tak nampak ke Mira tu like bawah daripada kita. Annoying gila, serious. Like, What you guys talking ya about? Allah, kenapa si Shafi tu pilih Mira? Dia tak nampak aku ke? Dia like literally my taste. Semua sebab kau tak menonjol lagi hari tu, kau diam-diam je. Kau relax Sebab aku je. tak datang semalam. Kalau aku bagi surat mesti dia cair. Dia dah butuh nak. Karena pilih Mira dah. Kau relax je. Mira tu dah sendu. Kan? Tapi dia ada post konten ke? Tak lalai FPI. Kan? Dia dengar-dengar je lah like, macam hampir setahun baru 100k subscriber. Oh my Oh my god. Dia Say tahu by the way, nanti partnership kau nak pilih siapa? Oh, Shafi! Alhamdulillah, jangan sebab Why korang you tak pilih say? You got the Ihid. same taste, girl. Jangan sebab tak pilih Ihid. Who's that? Dia kan sama-sama sendu. Malu lah macam tu. Shafi dengan bicep. Oh my god. Why just same like Tak, aku dah terbayang dah pergi hiking dengan dia masa dia pakai singlet. Oh my god. Oh my god. Lepas lagi tu pakai singlet ni. belum lagi tanda Oh, dengan rambut panjang. Aisyah okey. Rambut panjang dia situ. Bayangkan kau dengan kau tengah dalam habis Mira tu. Mira dah tua. Oh my god. Dah tua pun nak partnership lagi. Okay, Tak mau letak cari partner kahwin je lah. Nak partnership kenapa? Mungkin nak kahwin dengan Shafi. Mira. Asal tak ada atas lagi weh. Apa dia shoot dah? Mira naik lah dulu. Oh ya? Parti Mira. Kau dah fikir dah? Dah fikir siapa? Dah fikir dah. Gula weh. Gula. Bye. You can do. Mimpi jalannya. Roti pun naik. Panas tadi. Lepas dia datang terus panas. Tak pernah nak tanya kita kenapa. Since when? Just not belong. Kawan ni tak nak kawan ni. Yes, mak aku tak sukanya. I know right, Abis. Mak aku tak suka Mira ni. Dah tua kerepot nak partnership. Nak know, pula dengan right? sado-sado. Kalau dengan cold spray dia tak nak buat konten. Menggeletis mak tengok konten tu kan. Ya. Mak tengok dia. Rambut blushing ada butterfly kat belakang. Mak tak suka tau. Ya. Dah lah muka dah kerepot dah. Ada kedut apa semua betul tak? Same thing. God, yeah. We think the same thing, Abis. I don't like her. Yeah. Let's go. Hai lah hidup. Betul ke apa aku dengar tadi ya? Betul ke dia orang betul-betul nak rebut Syafiq dari aku? Alah, aku yang ke ini permulaan yang terbaik untuk aku untuk batch ketiga ni. Kalau dia orang berebut Syafiq, aku kena undur diri lagi kot untuk tahun ni. Tapi untuk kali ni takkan Mira kena kehilangan Syafiq lagi. Dah banyak hari dah Mira tunggu dia. Tapi kalau betul kali ni bukan lagi takdir untuk Mira bahagia, mungkin ada yang lebih baik untuk Syafiq. Kalau mula difikir-fikirkan, aku rasa aku perlukan masa untuk diri aku. Aku rasa aku kena pergi cari kopi. Sebab hari ni, aku rasa aku belum minum minuman manis. Petang tu, selepas bermacam fikiran dia simpang siur, Mira terasa nak satu benda je. Kopi. Jadi, bila nampak sebuah kedai kecil di hujung derajat kedai, hati dia terus tertarik. Mira lihat menu yang tersedia dekat luar dan dunia dia seakan hilang. Cahaya kekuningan, bau espresso yang kuat dan ruang kecil yang cukup selesa. Tapi apa yang Mira tak perasan, di penjuru sebelah kanan ada satu sosok tubuh yang hampir mencuri suasana. Seorang lelaki, smart, kemas, rambut panjang jatuh ke bahu, tangan berurat macam seseorang yang biasa pergi ke gym. Aura dia tenang tapi menonjol. Tapi Mira tak perasan pun semua tu sebab bagi dia kopi lagi penting dari semuanya. Mira duduk di meja menunggu pesanan dan tanpa sengaja lelaki tadi berdiri tak jauh di sebelah dia. Dua-dua diam, dua-dua fokus pada pesanan diorang sendiri. Sesekali pandangan mereka hampir bertembung. Hampir. Dan dengan tiba-tiba... Spanish latte? For Spanish latte? Yeah. Syafiq,
Mira buat apa kat sini? Syafiq yang buat apa kat sini? Mira memang selalu minum sini. Lah, takkanlah Mira tak ingat. Apa? Hari ni kan hari pertama kita. Pertama apa? Konten? Syed content? Ya. So ni Spanish latte? Kan? Betul. Syafiq pun suka Spanish latte. Oh, kita ada suka benda yang sama. Kalau Syafiq suka Spanish latte, tak apalah ambil kat Syafiq sebab Mira lagi suka Syafiq. Okey, faham. So, sekarang ni untuk Syafiq? Kalau ni untuk Syafiq, Mira untuk siapa pula? Takkan untuk dia? Bos. Bos. You mau You mau Macha, stop dia. macam? Macha, stop dia. Macha, stop dia. Macam lah. Kalau tak tengok lama-lama, nantilah. Sekarang ni order air yang pahit sebab manis ni kat depan. Jangan macam tu. Syafiq, Tapi ni air Mira ke? Mira tak pasti ni air siapa. Ini matcha lah dia. Ini air siapa, bos? Spanish latte? Yeah, Spanish latte. Okay, this is Spanish latte, right? Yeah. This is special. Okay. Thank you so much. Okay. Kalau macam tu, kita duduk minum sekali lah kot. Alang-alang. Okey. Takkan nak minum berdiri? Kita duduk. Okay. Sebab kalau berdiri nanti masa kita bersanding. Allah. La ilaha illallah. Berulah saya sekali dengan kopi, okey? Macam mana kita duduk dulu? Okey, boleh. Macam mana lah boleh sampai kafe yang sama? Itulah tu. Cyber ni besar lah. Betul. Tapi yang Syafiq selalu cakap, selalu dengar Umi pesan. Umi Untuk pesan kata apa? hati. Kata hati Syafiq kat sini. Rupanya memang ada orang dalam hati. Aish. Okey, tak adalah. Tapi ialah rezeki dah dapat jumpa kat sini kan. Tapi Syafiq tahu kan, ni kan untuk first content Chamira. Chamira. Okey. Oh ya, dia nama kita Chamira. Ya. Okey. Disebabkan Syafiq minat Spanish latte tadi, Mira terpaksa order matcha strawberry. Sebab matcha depan ada kat sini. Ya Allah, ya Tuhanku. Tak boleh jadi. Tapi lah, kalau dah blushing ni Mira teringat lah yang part Syafiq bagi surat tu. Syafiq kan yang bagi surat kat Mira. Jujur lah, jujur. lah. Okey, betul lah tu. Sebenarnya Syafiq tak nak bagi pun kat Mira. Kalau secara jujur lah. Oi, sakit kalau jujur. Jujur sungguh. Ya, betul, jujur. Oh, so Kenapa nak Mira kena bagi surat sedangkan boleh bagi hantaran? Okey, betul. Tapi memang nak bagi dekat Mira. Dari awal lagi. Mira baru rasa second choice tadi. Tidak, bukan. So tadi antara 3 orang dalam konten Abel tu Mira lah pemenang dia. Betul. Selamanya akan memenang. Sebabnya yang tadi tu pun hanya sekadar kita cakap konten kan. Saya dengar-dengar macam tu je suara dia orang. Sebab tadi Mira dah rasa macam nak undur diri sebenarnya. Kenapa nak undur diri? Sebab Mira tahu kalau kalah dalam konten tak apa, jangan kalah dalam in real life. Okey, sekarang saya memerlukan ada tempat membeku ke saya dah ni. Tapi kalau Mira memang nak bagi surat itu kat Syafiq. Yang surat Syafiq dapat tu memang dari Mira. Okey. Yang ada lawa-lawa lukisan tu. Ya, pandai tak Mira lukis? Pandai sangat lukis. Ya Allah. Harapnya dapat lukis sekali di masa depan kita. Bukan pandai lukis je, Mira pandai jaga anak-anak Syafiq juga nanti. Apa yang ku rasa Okey, sekejap. Kenapa?
Mira nak tahu Syafiq lebih mendalam boleh tak? Lebih mendalam boleh? Boleh. Okay. Izinkan Mira? Izin, boleh saya izinkan. Izinkan Mira jadi sedih hati Syafiq nanti. Sebabnya apa yang Syafiq bagi tu biasa dalam konten habis je. Awkward lah bagi depan-depan. Dia bagi depan-depan ni awkward. Sebabnya Syafiq tak suka macam mana sorok rasa cinta tu. Biar depan orang ramai. Sebelum tu, sekejap lagi ada nak ke mana-mana ke? Tak ke mana-mana. Kalau macam tu bolehlah teman Mira. Teman Mira ke mana? Hari tu kan kita start dengan surat. Okey. So, Mira rasa ada lagi janji-janji kita untuk Chamira. Kita pilih surat sekali lah. Untuk kali ni? Untuk kali ni. Untuk kali ni dan selamanya lah. Okey, boleh. Bila dah minum ni. Boleh. Bila minum ni bismillah lah kan. Jemputlah minum. Betul. Mira, minum dulu lah Mira. Okey. Kenapa? Pahit ni. Serius? Nak tambah gula lagi ke? Sebab Mira minta normal sugar tadi. Tak apalah. Sebabnya yang manis kan dah kat depan. Okey, ya Allah Syafiq. Siapa sini? Sini bukan sini. Tak macam tu. Banyak lagi ni. Janganlah cedera awal sangat. Okey, tidak. Tujuh konten ni. Oh ya, tak ya juga kan. Tujuh konten lagi. Kalau cedera awal sangat, mampus Mira nak partner dengan siapa? Takkan dengan Hussein depan kedai Abel, depan ofis Abel kot. Syafiq bukan macam ni. Syafiq serius sebenarnya. Ya, Syafiq orang ni jenis serius. Betul, Syafiq sangat serius. Walaupun nampak macam friendly sebenarnya. Tapi tak, sebenarnya tournament lah. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba dia bukan friendly. Dia tak friendly. Dia sebenarnya tournament. Tadi kan Mira dah kena sikit-sikit, tapi Mira nak kenal lah lebih mendalam. Nak lebih mendalam. Okey, dalam mana nak? Tujuh kaki. Jangan start. Jangan start. Baik. Sebenarnya Syafiq sebelum masih Syafiq ke siapa? Syafiq kerja. Nak yang jujur ke tak? Jujur lah, Mira tak suka orang tipu-tipu ni. Okey, maaf tak kalau tak nak yang jujur sangat. Memang kerja Syafiq stop Mira lah. Tak adalah. Tadi tak Mira sesenyum ni. Okey, tak ada. Syafiq sebenarnya adalah personal trainer. Ya Allah. Betul. Kebetulan Mira memang suka exercise. Kebetulan tau dalam hidup ni. Maksudnya kita sama-sama. Mira memang selalu kalau orang jalan Mira jogging. Oh iya. Jom kalau kita sambil jogging ni. Mira memang suka. Tapi bagus untuk jaga kesihatan ni Mira. Faham tak? So Mira pun kena jaga kesihatan. Kalau Mira jaga kesihatan, siapa dah jaga Syafiq? Kalau Mira sihat, Mira lah yang jaga. Tapi nak cakap satu benda dekat Mira. Apa? Sebab kenapa pentingnya jaga kesihatan? Sebab bila kita jaga kesihatan, itulah tanda dia macam kita sayangkan diri kita. Faham tak? So Mira sayang tak diri Mira? Mira sayang diri Mira. Alhamdulillah, kita sayang orang yang sama. Okey. Bahayalah Syafiq sekarang ni. Panas. Ya Allah ya Tuhanku. Kalau macam tu, kalau Syafiq personal trainer, Syafiq pandai lah guide orang. Mesti untuk pandai. So nanti bolehlah guide family kita. Jangan. Mira tak ada duit nak bayar pokok ni. Jangan. Okey, boleh. Untuk Mira semua boleh. Ya. So nanti bolehlah bawa Mira pergi
Pergi ke mana tu? Pergi gym. Pergi gym. Pergi gym. Okay. Hati dah berbunga dah ni. Alah tempat ni. Dah lama ke jadi personal trainer? Okey, ingatkan dah lama ke mencintai Mira? Apa? Tak. Baru je lagi. Oh, baru lagi. Berapa baru? Berapa baru? Dia tak baru, tak lama. Saya tertarik dengan Mira lebih lama daripada saya punya personal trainer ni dah. Macam tu. Okay. Betul-betul berpeluh dengan konten Ya personal. Allah, ya Tuhan. Syafiq tak macam ni. Syafiq tak macam ni. Tapi actually Syafiq buat tu untuk ikut minat lah. Betul, Syafiq sangat minat. Macam sekarang Syafiq minatkan Mira, so Syafiq ikutlah jalan dia. Apa yang Mira Tak nak. Please stop. Okay, kalau macam tu tak apalah. Syafiq tolonglah. Syafiq tak macam ni. Ya, dia tak macam ni kan? Tak macam ni. Ya. Tapi apa-apa pun Syafiq betul free ni. Betul. Nak teman Mira pergi cari nak buat surat untuk surat terakhir kita. Bukan surat terakhir lah. Surat terakhir? Bukan surat terakhir. Baru mula dah habis lah. Macam mana ni? Tak sempat mula lagi bang. Tak sempat mula lagi. Oh, B. Apa bagi B? Penting B untuk apa? B untuk brother. Kan abang tu panggil B, Mira nak kena panggil apa? Dia panggil B boleh? Dia nak panggil saya B? Tak boleh? Nak kena panggil apa? B juga. Kalau B untuk brother, tapi kalau B untuk ni, hi Bibi. Dia perlukan kertas. Ni kertas ke stiker? Tak tahu pula. Bacalah ni. Cuba Mira baca. Ini kertas. Mira pandailah semua bahasa. Okay, cuba test Mira. Okay. Cuba test Mira. Mira pandai. Okay, cuba Mira cakap dah Arab pula. Tapi ni tulisan Cina. Okay, mana Cina. bunyi Arabnya? Okay, faham. Yang ni pula. Yang ni pun Mira pandai. Betul kan Faisal? Betul juga. Cepatlah tolong Mira. Okay. Nak warna apa? Okay, Mira suka warna apa? Okay. Cuba teka, Mira suka warna apa? Cuba teka. Tapi sebelum masuk sini, saya cari semua maklumat. Oh, scary lah pula. Tak ada lah. Maksudnya nak kenal Mira. Warna apa Mira suka? Warna pink, betul? Ke salah? Betul lah. Betul kan? Betul lah. Lah. Kan ni okey tapi ni ada capik. Anjing. Naklah macam ni. Betul lagu macam ni. Cepat bunyi sikit. Sekarang dah ada orang pegang barang Mira. Dia cuba jadikan colour pink Capik Mira perlukan pen. Apa dia buat gini, tak boleh ke? Apa weh, banjir ke? Ni kenapa? Ada kes pembunuhan kat sini? Ya weh. Capik. 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 Ada hati Capik. Ada hati. Macam mana? Mira perlukan pen. Memang ya Capik ni. Ni Inspektor Mira ni. Okay, Inspektor Mira. Masuk. Kejadian mau berlaku tadi ni. Kenapa ni tak boleh ke? Capik tanyalah dia. Boleh tak? Boleh tak nak pilih pen kat sana? Kenapa halang macam ni? Tak jual. Tak jual. Dia dah kaya. Ya tu. Kalau macam tu kita tak payah support orang kaya. Sebab kita pun tak apa nak kaya. Tak? Yang ni tak baik? Tak tahu? Tak tahu? Tak payah. Sebab dia tak nak cakap kita. Betul. Cuba Capik pula. Capik macam cerdik je lah. Dia tulis apa? Ui, Capik memang masalah sikit bahasa Cina ni. Tak ada bahasa Cina. Bahasa yang Capik pandai. Dia Arab tadi. Rosak lah aku macam ni. Aku tak macam ni. Kenapa ni? Kenapa? Ya, okay. Mira kena ajar sikit-sikit. Nanti lama-lama Capik akan faham lah Cina ni. Selalunya yang kalau ajak ni lelaki. Okay, faham? Okay, try. Siap. Yang melintang ni siap. Siap. Okay. Siap.
tak. Ini tak. Ne. Ini ne. Ne yang kecil ni. Okey. Siap-siap ne. Jual. Maksud saya tak nak jual. Kita jual sini. Kena ambil lain. Oh ya. Lagi cerdik dia pada aku. Cerdik dia cerdik. Ikut tu. Saya cari tempat lain. Yang ni kita kena pegang. Pegang sama-sama lah. Wow. Tuhanku. Apa yang ku rasa Alright guys, kita dah sampai dekat Tasik. Wow. Kita nak buat apa? Kita nak buat apa ni? Kita nak tulis surat lah. Hari ni Capik tulis surat seorang-seorang. Tak tunjuk kat Mira pun tak tahu bagi kat Mira. Beli dah kertas. Lepas tu kita ada beli balon tadi. Kita tulis last, bukan last surat. I mean apa goals kita untuk Camira ni. Okey. Lepas tu kita letak dalam balon, kita lepaskan kat atas. Okey. Boleh? Cute tak? Cute, sangat cute. Cute yang tu ke cute Mira? Cute ni. Kenapa tanya soalan yang dah memang tahu? Itu salah dah pula tanya soalan. So Mira suka pakai mana? Biru ke hitam? Mira suka yang ni. Suka yang ni. Ni biru ada, hitam ada. So tu kena ada dua-dua kena tanya. So Mira pilih mana? Tak payah pilih dah kalau suka yang tu. La ilaha illallah. Okay, kena pilih juga. Kalau macam tu, ikutlah Capik suka pen warna apa. Tak apa, Capik tetap pentingkan Mira dulu. Mira lebih special. Kita tulis warna hitam lah. Okay, nah. Banyak-banyak ni ada ink ke tidak? Ada. Kalau Mira try tak ada ink sekejap lagi. Siapa tulis dulu lah? Ojus lah, Ojus. Ojus. Sini panggil Osom lah. Okay, Osom. Osom. Sama je lah Ojus dengan Osom pun. Okay. Ready Okay. Tak ada siapa menang siapa kalah kan? Sekali je lah. Okay. Osom. Kalau Ojus macam mana nak? Ojus ni lebih besar. Okay. Okay, kita guna Ojus lah. Okay, kita guna Ojus. Ojus Ojus. Ya Allah, ya Tuhanku. Kenapa ni? Capik, Mira tak boleh bernafas setiap minit ni. Itulah tu. Aku dua-dua teruk kan. Bukan Mira je. Okay, cepat. Elok lah. Okay, baik. Okay, come on. Cuma professional sikit ya. Tunjuk sangat nampak suka Mira tu. Aish, nampak sangat ke? Tanya pula dia. Okay, jom. Kita nak kena tulis ni. Cepatlah. Apa goals kita? Awesome. 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 Apa ni? Apa ni? Kuat je kan kita kan? Okay, kali ketiga. Kita tengok kali ketiga sama tak? Awesome. Apa ni? Dia sangat nampak ada chemistry tu. Okay, boleh dia. Okay. Tak apalah. Kali ni Syabik bagi Mira menang. Okay, bagi Mira menang Okay. Awesome. Syabik kan dah tengok banyak konten, banyak partnership. Betul. Untuk ship Camira ni, apa yang Syabik harapkan? Senang je. Apa? Mira pun tak pernah dapat partner, betul? Tak pernah dapat partner? Maksudnya tak pernah dapat partner sementara. Betul? Sementara, betul. Jadi orang mengharapkan Mira dengan satu benda yang baru. Jadi bila baru, setiap yang juara, pasti ada juara yang baru. Kalau Mira taklah mengharapkan sesuatu yang tinggi. Okay. Mira compare dengan apa achievement yang Mira dah dapat. So kalau untuk Camira ni Mira dapat lebih sikit pun Mira dah bersyukur dah. Tak boleh, kena tinggi. Kena tinggi? Kena tinggi juga. Macam tinggi cinta Mira. Tak bahaya. Tulis lagi. Tak boleh bahaya. Untuk partnership Camira ni, Mira harapkan semoga Camira dapat bagi benda yang baru. Dan semoga Camira fly high lah kot. Macam balon ni akan terbang nanti. Ya. Okey. So kalau kita tulis Camira fly high, okey ke? Dah cukup untuk semua. Merangkumi semua kan? Betul. Okey. Betul.
Rasanya tulisan Mira lagi lawak. Tulisan Syapik kemas tau. Mira tengok surat semalam. Ya. Ya. Mira sampai tengok 2-3 kali surat tu macam, oi kemahnya tulisan dia. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, Syamira fly high. Tu dia besar tak apa. Tak apa, susah sini Syamira fly high. Okey. Nampak? Faham tak? Faham ke? Ada yang lagi kreatif pada Mira. Mira. Bunyi hujan dekat balon. Okey. Cukup. Nampak tak? Nampak? Oh, ni lah view Mira. Di sebalik kamera lah kan? Okey, coba. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Nak Mira tarik. Tak apa. Nanti boleh tiup balik. Dia nak ada angin sikit. Ya, Mira tahu. Mira tarik sebelah. Ke tak ya? Tarik sebelah keluar angin lah, Mira. Sama je. Dia kena tolak sikit-sikit. Awak bila Mira dengan Capik, Mira nampak bodoh. Tak. Mira nampak macam kurang seketik. Mira mana? Kalau Mira tarik sana. Ya. Keluarlah habis angin dia. Sama je. Okey, dah. Nak kena tahan sikit-sikit angin dia. Dah nak habis dah. Kan? Okey, cuba tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Tak yang besar lah kot, kecil je. Kecil je? Lepas tu ikat awak, Mira tak pandai. Mira pandai tengok Capik je. Sikit lagi kot. Sikit lagi. Okey. Nampak tak? Dia show off. Wow. Okey. Ni Mira pilih sebab colour favourite Capik tau. Ini colour favourite Mira. Semoga terbang lah. Okey. Ada last kata-kata sebelum kita lepaskan dia? Mira harapkan semoga ship Chamira ni diterima ramai. Amin. Semoga Capik pun fly high. Sebab Capik kan baru nak ceburi bidang ni. Betul. Lepas tu semoga apa yang kita buat ni semoga dipermudahkan. Betul. Apa lagi Capik nak cakap apa? Capik kalau doa kan tak lebih kepada 21 hari ni, lebih 21 hari. Ya. Nak doa yang berpanjangan. Okey, tak adalah, sama je. Lebih kurang Mira juga. Semoga segala apa kita buat ni boleh diterima orang. Kan? Tak. Kenapa Mira planning nak terbangkan balon ni? Tak tahu. Sebab cuba Capik fikir, kalau dia terbang kat atas, siapa je yang boleh pecahkan dia? Takdir dia, kita tak tahu kan. Betul. Macam tu lah takdir macam Mira, kita tak tahu ke depan macam mana. Semuanya Allah yang tahu. Yes. So tak ada orang boleh pecahkan balon ni selain Allah. So Mira harap semua doa-doa kita, doa ibu ayah kita, semoga semuanya Allah dengar lah. Okey. Cakap lagi lama, suka tengok. Okey lah. Okey, jap. Kita kena buka benda ni. Oh, ya ke? Ya, kita kena buka. Alamak. Macam mana dia nak terbang? Dia cabut je lah. Cabut je? Okey dah. Ni kena ikat dua Mira rasa. Ya ke? Tak kerti. Mira kalau dengan Capik, Mira tak kerti dah buat apa benda. Okey, faham. Sebab Mira kerti tengok Capik sekarang. Wah. Kita kena guna kesempatan 21 hari ni. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. 1, 2, 3. Takut ya. Semua takkan musnah, terlanjur abadi, takkan pernah tergumam untuk menepis. Bye balon. Bye. Nampak tak dia terbang laju? Semoga kita lebih laju daripada dia. Amin. Alright lah guys. So itu sahaja untuk konten first Chamira. Korang nak tengok banyak lagi charm-charm yang Mira akan keluarkan daripada Capik. Betul. Yang Mira rasa agak pemalu untuk first content. Ya, sangat malu. Banyak lagi untuk second content dan juga afterwards. Semoga korang terhibur. Dan itu sahaja untuk konten first Chamira. Kita berjumpa lagi di next content. Saya Capik. Saya Mira. Kami Chamira. Bye. Bye.